Aku nak kau ambil bekas ni, kau pergi minta duit ke orang. Aku tahu kau buat macam mana yang aku suruh. Faham? Tapi Kak, mak saya tak kasihlah buat macam ni. Mak engkau tu sakit, nak mampus dah. Masa ni lah kau nak cari duit untuk mak engkau. Kau buat je lah apa aku suruh. Kau jangan nak buat muka macam ni lah. Nanti, kalau dapat duit tu, kita bagi dua. Tu ada orang tu. Pergi cepat. Bang, saya dari rumah anak yatim. Boleh tak sumbangkan sikit untuk anak-anak yatim? Anak yatim? Awak seorang jaga? Mana kawan-kawan awak yang lain? Tak ikut ke? Tak, diorang pergi minta sumbangan kat tempat lain. Oh, tempat lain. Okeylah, ni. Abang ada sikit, adik ambil lah. Nanti kirim salam abang dekat kawan-kawan adik. Terima kasih.